Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate Air Keroh hari ini atas pertuduhan membunuh seorang penyanyi wanita bulan lalu. Tertuduh Hong Yu Peng, 54 tahun, hanya mengangguk faham sebaik pertuduhan dibacakan kali kedua oleh jurubahasa mahkamah di depan Magistrate Nur Afiqah Radiah Zainuddin. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa dengan niat telah menyebabkan kecederaan tubuh badan sehingga mendatangkan kematian terhadap Ling Lu Cheng berusia 52 tahun. Perbuatan itu dilakukan antara pukul 1.30 pagi dan 3.30 pagi di sebuah rumah bernombor Taman Seri Mangga Seksyen 1 dalam daerah Melaka Tengah pada 22 Februari 2025. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum mati atau penjara tidak kurang 30 tahun tetapi tidak melebihi 40 tahun, dan sekiranya tidak dihukum mati hendaklah disebat tidak kurang 12 kali sebatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 21 April ini untuk sebutan semula kes. Sebelum ini, utusan Malaysia melaporkan seorang wanita yang bekerja sebagai penyanyi sambilan ditemukan dalam keadaan berlumuran darah atas katil bersama seorang lelaki yang ketika itu berada berhampirannya dalam keadaan cedera. Cemburu dikatakan menjadi motif pembunuhan ibu kepada 3 cair mata itu.